Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Kita bersambung ke episod 9 yang bertajuk Yang Terkurung Sejak Dulu. Dan kisah berepisod ini daripada kisah seram ayam hutan dari tajuk utama. Sebelum kita meneruskan bercerita dengan kisah ni, yang mana belum mendengar cerita-cerita yang lain, boleh tekan profile channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Dan terima kasih kepada yang baru hadir dan klik video ni. Dan boleh tekan butang like. Yang mana belum tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ini. Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata. Antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Bisikan tu masih bermain dalam kepala aku. Dia berbisik, "Giliran kau." Suara tu bukan datang dari luar. Dia datang dari dalam kepala aku sendiri. Sejak malam tu, aku mula perasan sesuatu berubah. Setiap kali aku pijak lantai rumah Pak Teh, ada rasa lain. Bukan sekadar kayu, bukan sekadar tanah. Macam ada benda di bawah tu sedang perhati setiap langkah aku. Macam menunggu. Pagi tu, Pak Teh nampak lebih tua dari biasa. Mata dia merah. Wajah dia tegang, seolah-olah dia tak tidur langsung. "Aku tak boleh biar benda tu terus macam ni," katanya perlahan. Aku diam, tunggu dia sambung lagi. "Kita kena buka balik apa yang pernah ditutup." Jantung aku berdegup laju time tu. "Buka? Maksud Pak Teh gali balik tempat tu?" "Ya," Pak Teh angguk. "Kalau kita tak buat, dia akan terus cari jalan keluar. Dan kali ni, dia dah jumpa kau." Aku telan air liur. Kenapa aku... Pak Teh pandang aku lama. Lama sangat sampai aku rasa tak selesa. Kadang-kadang, bukan dia yang pilih kau. Dia berhenti. Tapi kau yang sesuai untuk dia. Petang tu, kami mula. Pak Teh tandakan satu kawasan di tengah rumah. Tempat yang sama aku nampak tangan tu keluar malam tadi. Dia alihkan tikar. Buka papan lantai satu persatu. Setiap papan yang dibuka, bau tanah makin kuat. Busuk, lembab. Macam bau sesuatu yang dah lama mati. Tapi tak repot sepenuhnya. Aku pegang cangkul. Tangan aku menggigil. "Gali," kata Pak Teh. Aku ikut kata dia. Tanah tu lembut. Terlalu lembut untuk tanah yang dah lama tak disentuh. Macam baru digali. Setiap kali aku cangkul, aku rasa macam ada sesuatu bergerak jauh di bawah. Macam mengelak atau mendekat. Lepas beberapa minit, cangkul aku terkena sesuatu. Bunyi keras. "Pak Teh, aku kena benda." Pak Teh cepat datang. Dia berlutut. Tangan dia mula korek tanah tu dengan laju. Dan masa tu, aku nampak kain. Kain lama, lusuh, hitam keperangan, dibalut ketat, macam membungkus sesuatu. Pak Teh berhenti sekejap, tarik nafas panjang. "Ini dia." "Benda apa ni, Pak Teh?" Dia tak jawab terus. Dia buka sedikit kain tu. Dan masa tu, bau dia jadi lebih kuat. Busuk yang menusuk sampai ke kepala. Aku tahan muntah. Perlahan-lahan, bentuk di dalam tu mula jelas. Bukan barang, bukan haiwan, tapi manusia atau apa yang tinggal dari manusia. Tulang rangka yang masih bersalut sisa daging hitam. Tangan dia diikat ke belakang. Mulut dia dijahit. Dan yang paling buat aku beku, dalam rongga mata dia yang kosong, ada tanah yang masih bergerak perlahan, seolah-olah benda tu masih hidup di dalamnya. Astaghfirullah. Suara aku sendiri jadi asing. Pak Teh tutup balik kain tu perlahan. Dia ditanam hidup-hidup. Aku pandang dia. Siapa buat benda ni? Pak Teh tarik nafas panjang. Ini bukan kerja orang biasa. Dia tunduk. Ini kerja orang yang nak jaga sesuatu dengan cara paling kejam. Tiba-tiba, tanah di sekeliling lubang tu bergetar. Perlahan, kemudian makin kuat. Aku terus bangun. "Pak Teh, tanah ni..." Belum sempat aku habiskan ayat. Satu tangan keluar dari dinding lubang. Bukan rangka tu. Tangan lain. Lebih besar, lebih panjang, lebih hitam. Kemudian satu lagi, dan satu lagi. Seolah-olah ada ramai yang cuba keluar serentak. Undur,
Patih tarik aku kuat, tanah tu pecah. Lubang tu terbuka lebih luas dan dari dalamnya muncul wajah-wajah, separuh terbentuk, separuh hancur. Mata kosong, mulut bergerak-gerak, semua serentak bersuara. Keluarkan kami. Suara mereka bertindih, berbisik, menjerit, menangis. Aku terduduk. Patih, ini bukan satu. Patih geleng perlahan. Bukan. Dia pandang lubang tu dengan wajah pucat. Ini kubur lama. Jantung aku berhenti sekejap. Kubur? Bukan satu orang yang ditanam kat sini. Dia pandang aku. Tapi ramai. Tiba-tiba, satu suara yang aku kenal muncul dari dalam lubang tu. Imran. Aku jadi beku. Sekali lagi, suara aku sendiri. Tapi kali ini, bukan satu. Banyak. Semua dari dalam tanah itu mula sebut nama aku. Serentak. Imran. Patih pegang bahu aku kuat. Jangan dengar. Tapi suara tu makin kuat, makin dekat. Seolah-olah datang dari dalam kepala aku sendiri. Dan masa tu aku sedar sesuatu. Benda yang cuba keluar tu bukan sekadar nak bebas. Dia nak tubuh, dia nak hidup balik. Dan dia dah pilih. Diri aku